Satu ni lah. Ush. Ui, dua-dua fish on. Ini pun fish on. Sau. Okay guys, aku dah sampai dekat Rakit Amir Pulau dekat area Sungai Linting. Jom kita review sikit apa yang ada. Okay guys, inilah dia Rakit Amir Pulau yang terletak di Kampung Linting berhampiran Pulau Tanjung Surat, Kota Tinggi, Johor. So rakit ni berkeluasan 30x30, boleh memuatkan 10 hingga 15 orang dalam satu masa. Dikenakan bayaran RM350 booking satu rakit. Rakit ni korang boleh naik daripada JT Berlumpur dan JT Tanjung Buai. Rakit ni mempunyai 2 buah bilik. Ni bilik yang pertama disediakan 2 biji kipas dan ni bilik yang kedua untuk korang rehat dan solat. Dan bahagian dapur pula ada sinki, dapur, peralatan memasak pastikan guna dengan betul, dan toilet mempunyai air yang bersih. Assalamualaikum, saya Amir, pengusaha rakit Amir Rakit Pulau yang berlokasi di Kampung Linting, Pulau Tanjung Surat. Untuk rakit ni dia beroperasi barulah kurang awal tahun lah yang saya open hingga sekarang lah. Untuk harga kita tetapkan satu rakit 350, tapau satu rakit selama 23 jam. Muatan kita boleh anggaran 10 hingga ke 15 lah, tapi lebih pada 10 tu kita ada buat cas penambahan lah. Itu bergantung pada customer lah. Kiranya kalau kurang daripada tu separuh, kita akan buat adjustment pada harga lah. Untuk fasiliti kelebihan rakit ni, kita ada kelebihan elektrik direct melalui TMB dan air pipe bersih direct air saja. Jadi tak risaulah untuk air, untuk current, kita boleh cas handphone apa semua. Luasan rakit saya 30x30. Kita ada 2 bilik, dapur dan tandas. Selain daripada rakit, saya ada buat sedikit part time lah. Contohnya kalau macam ada rakan-rakan, kawan-kawan, kenalan yang nak mancing menggunakan bot, saya ada bawa diorang untuk memancing di persekitaran Kongkong. Pada pemancing-pemancing yang nak memancing, yang nak mencuba di rakit saya, boleh kontak di alamat yang saya akan sertakan. Boleh cuba apa keistimewaan dan kelebihan rakit saya. Akhir sekali, terima kasih untuk saudara Sisik Kumpau yang datang untuk review rakit saya terbaik. Okay guys, tu sedikit sebanyak aku review tentang Rakit Amir Pulau ni. Jom kita tour rakit pula. So depan korang ni macam biasa tempat naik bot ataupun tempat naik rakit. So bila korang naik je, korang akan perasan ada 2 bilik dekat depan korang ni, dan ada satu table, ada satu picnic table, dan ada 2 bilik dekat depan ni. So ni bilik yang pertama. Dia ada sediakan, kalau korang perasan, dia ada sediakan kipas, ada plug point, bantal, ada 2 kipas dekat dalam bilik yang pertama ni. So kita pergi bilik yang kedua pula. Bilik yang kedua pun sama. Dia ada sediakan bantal untuk korang solat, untuk korang rehat, ada plug point dan ada kipas juga. So rakit ni menggunakan elektrik dan air terus daripada darat. So kita pergi bahagian tepi ni pula. Tepi ni ada toilet. So kalau kau perasan, toilet dia sangat-sangat mewah. Ni toilet dia. Toilet jamban duduk dan menggunakan air terus daripada darat. Air laju guys. So kita pergi bahagian dapur pula. So ni bahagian dapur, ada sinki dan ada peralatan masak. Pastikan guna dengan betul. Okey, dekat belakang ni korang boleh mancing juga. Dekat belakang ni tempat diorang letak peralatan-peralatan nelayan. So korang boleh mancing juga kat kawasan ni. So ni bahagian tepi menghadap JT Tanjung Surat sebelah sana. So kalau korang nak tahu, dia ada letak tukun. So tukun yang dia letak depan ni saja. Bahagian-bahagian depan ni satu tukun, dan bahagian tepi dekat belakang ni, kat corner ni ada satu tukun lagi. So kita tengoklah apa hasil kita 5 orang atas rakit Amir Pulau hari ni. Yang aku suka dekat rakit Amir ni, kalau kau perasan rod holder dia macam ni. Ni rod holder ni biasa kau jumpa dekat bot je. Dia boleh lipat. Setiap keliling rakit ni ada rod holder. Korang jangan risau lah. Memang banyak gila rod holder. Memang orang kata baguslah rod holder macam ni kan. Aku rasa rakit-rakit lain boleh ikut kot. So macam mana korang rasa untuk rakit Amir Pulau ni? Okey ke okey? Boleh tak bawa family dekat rakit Amir Pulau ni? So aku nak set up dulu. Kita tengok apa hasil kita 5 orang dekat rakit Amir Pulau Tanjung Surat. Ada something petang ni. Muka cemas. Muka cemas. Tak benda-benda dia buat macam ni. Banyak kereta ni. Muka takut. Nama tu pun dah risau tau. Bang, kenapa tiba-tiba daripada nombor 5 itu lah. nombor 1, nombor 2 balik? Itu tak bang.
Kau tengok lah, dia risau lah kalau mancing aku. Dia Wak Bek, relax Wak Bek Wak Bek santai Wak Bek, dia akan terima je apa cabaran. Okay, terima kasih siapa yang join untuk Sisik Kumpau Fishing Tour Rakit. Hari ni kita ada dekat Rakit Amir Pulau, dekat area Sungai Linting, berhampiran dengan Tanjung Surat. Kita plan 8 orang. So ni je lah yang terselamat, 3 orang lagi karam. Untuk game hari ni, untuk korang 4 orang, kita ada game. Aku akan bagi masa sekarang pukul 3 lebih 3 apa? Apa? 3.30 sampai pukul 5.30. Antara kau 4 orang, siapa yang tak dapat naik ikan dalam masa tersebut ataupun siapa yang naik ikan yang terakhir, dia kena masak untuk malam ni. Di antara kau 4 orang, siapa yang kumpau, aku akan ajak dia naik boat, mancing naik boat petang ni dengan tekong. So kita akan mengebot di area Tanjung Buai lah. Aku bagi masa 2 jam untuk korang dapatkan strike. Siapa strike yang terakhir, dia lah tukang masak kita untuk malam ni. Boleh dia lah? Boleh. Wak Bek? Mau? Dia dah risau naik boat ni. Azrin. Yang lutut ni. Okey Okey, selamat memancing. Okey guys, aku dah siap set up. So kalau kau perasan, kita mancing dekat kawasan sungai lah, kira macam ni kan. Aku lebih prefer kepada set up ketuk macam ni lah, pakai batu 5 dan umpan. Okey, umpan hari ni kita gunakan udang hidup, udang kopek dengan ruat. Udang hidup dengan ruat semua diuruskan oleh owner Rakit lah. So terima kasih pada Amir yang uruskan umpan kita pada hari ni. So first drop of the day untuk aku lah, yang lain semua dah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Oh, mantap. Dua sahut Wak Bek. Hey. Permulaan yang baik. Okey. First lesen. First lesen dah mantap dah, sisik Syul. Okey, fish on. Oh. Nak sikit. Kapu keling. Yang penting tak masak. Okey, kita tinggal lagi 30 minit je lagi. Imam dah dapat, Wak Bek dah dapat, si Nazrin dah dapat, Fadil belum dapat. Siapa last, dia yang kena masak. So Dil, boleh Boleh. Okey, cantik. So Fadil kena masak hari ni. Okey. Tu yang kat belakang tu buat apa tu? Ada makan guys, ketuk-ketuk. Fish on guys, fish on. Alamak, sangkut reba pula. Aduh, hai. Dia dah sedut masuk dalam reba lah. Betul lah abang tu kata pada zup saya dia sedut. Keluar lah. Ada lagi tak? Ada ni. Keluar. Putus. Ada. Oh, jorang lembut. Sok. Apa? Kerapu lagi dia. Tapi tetap kena masak. Yes, semua dah dapat. Aku je belum dapat ni. Drag. Nak Ketat kan. Ui, ni mantap. Sangkut. Alamak. Tunggu jap. Banyak kerapu tu bawah ni. Tu lah. Sedut lah tu. Apa jadi sial pot ni? Asal dia tak nak makan aku punya ni? Sebelah je. Dia dah tu. Dah rasa tadi sangkut. Dia dah serik lah. Keluar lah. Keluarkan tali, buang tali. Jangan paksa, biar je. Okay, gulung balik. Turun lah, ni tak dalam sini. Selamat mam. Dia keluar. Ui, hybrid. Mantap. Alhamdulillah. Wow. Gila. Ikan ke ni? Ini tak, ni lepaskan balik tu. Ada hasil. Alhamdulillah. Apa ni? Duri. Ustaz. Kan wajib. Alamak, baru nak fish on siap Wak Bek. Dia boleh. Hybrid lagi sekali lah. Rumah apa Tamban. Ush. Okay guys, update. Sekarang pukul 6 suku. Sekarang ni kalau kau perasan, air dah mati. So keadaan air mati kat sini memang agak slow sikit lah.
So kita tunggu malam nanti macam mana. Oh, saya ada pula barang. Ho, dia rupanya. Nombor satu ni lah. Ush, oi, dua-dua fish on. Ini pun fish on. Sau. Ni padil punya ni. Besar. Ush. Besar. Besar sial. Apa? Mana satu ni? Besar dulu. Besar sial. Putus pula. Nasib dia apa pula? Apa ni? Kero. Sial lah, besar sial tadi. Mana alamak? Aduh. Fish on koi. Fish on. Apakah yang makan? Kerapu. Cantik. Aku tak kumpau. Udang tu boleh pakai balik tak? Renyuk udang aku Udang besar saya daripada. Okay guys, aku nak pergi ngebut jap dengan owner. Dia nak bawa aku jalan-jalan dekat area Tanjung Buai Tanjung Buai, Belungkur apa semualah. Kita tengoklah hasil yang join untuk boat padil dengan aku. So kita tengoklah hasil boat dekat area Tanjung Buai ni macam mana. Jaga rakit Okay, what back? Cover footage rakit Okay, mantap. So 3 orang ni akan tinggal rakit. Bye-bye. Dah okey? Lagi. Tohe? Yes. Besar makan. Besar-besar makan. Bawah ni je ke apa? Ada 2 biji. Ini boleh. Tengok bawah Fish on guys. Unga. Oh, alamak. Yo. Alamak. Oi, besar. Sau, tolong. Ai, mantap. Yes. Dapat juga akhirnya. Oh, betul lah dia nak tohi lah Betul lah tak guys. Ini macam kau tak boleh duduk diam lepas ni. Take confession. Dia ambil belah darat. Oh, Kena balik belah darat. ui, besar ni. Ui, dia size ni. Fish on. Ui, besar. Ya. Memang air dia. Balik ke darat sikit. Mantap. Perform. Sau standby. Oh, besar ni. Kasar. Oh, sedap. Mantap lah brother. Jangan sampai dia pergi sini, jaga tali. Sikit. Tali ketatkan sikit. Spool. Tak apa, dah main. Okey, cantik. Ush. Lagi sini. Oh, lama. Sini sikit. Alhamdulillah. Akhirnya. Mantap. Akhirnya ada cerita. Dekor blood strike. Ketam. Apa ni? Ada lah. Ada. Okay guys, update. Kita masih atas boat lagi. Aku tak tahu apa cerita dekat rakit. Wak bag
Nazrin dengan Imam. So sekarang pukul 10. So korang nak tengok apa hasil nanti, aku akan tunjuk korang kat rakit. Fish on guys. Last man standing. Kita nak balik. Ya. Oh, saiz ni je lah. Alhamdulillah. Boleh lah. Janji juga. Dia Okay guys, kita orang dah habis trip dengan tekong hari ni. Untuk boat. Lepas tu dengan padil. Ni padil dah strike. Aku pun ada strike. Tekong pun ada strike. Dan ni hasil kita orang malam ni. Berkilat mat 916. So kalau korang nak naik tekong Amir ataupun naik rakit Amir ni, nanti aku bagi nombor telefon. Okay, so kita nak balik rakit jap. Okay guys, update. Sekarang pukul 11.30. Inilah keadaan rakit Amir Pulau pada waktu malam. So sisi rakit ni dia gunakan lampu solar kalau kau perasan. So kawasan mancing yang depan ni memang terang lah. Dia pakai lampu Kalimantan macam ni kan. So bilik korang jangan cakap lah, memang terang gila. So kita buka kipas 24 hours. Bilik sebelah dah ada orang tidur lah. So ni kawasan tepi dia. So tepi dia pun pakai lampu solar. Tapi masih terang lagi untuk korang mancing. Dan ni kawasan belakang dia. Okay, ni kawasan toilet dia pula. Toilet pun ada lampu terang. So kita nak mandi jap. Lepas tu kita sambung mancing. Okay guys, update. Sekarang pukul 12.30. So sekarang ni arus agak lembut ataupun slow. Kita menunggu arus ni sebab daripada tadi start kita balik tadi naik boat, arus mati, tak ada arus. So kita tunggu ni tengah baru ada arus untuk gerak pasang. Fish on. Apa dia? Ui, unga lah Alamak, dia makan malam. Mantap. Ada juga fish on padil. Benda ni pukul 2. Apa barang? 9 karang Okay guys, update. Sekarang pukul 2.30. Pukul 2. Ni sekarang tengah adalah ketuk-ketuk tapi slow lah. So sementara kita tunggu ikan, kita layan ni dulu lah, cerut. Okay, ni bukan cerut guys, ni ubat nyamuk. Dia ada nyamuk dekat sini malam tapi kurang lah. Kasar ni sok. Ni betul. Jalan. Ni tu. Okey, sambung. Melekat terus. Memang tak kasi can lah Wak Yep. Oh, mantap. Gemang lah. Apa naik? Ya, betul. Sini Nas. Sini. Ya, betul. Jangan angkat, jangan tinting. Sauk dia. Ya, mantap lah. Cepat. Naik lagi mang. Mantap. Mana? Kau apa dapat? Panjang ke dapat panjang? Punya dia tadi je. Lonceng lu. Lonceng tak boleh cabut Tak boleh. Okey, sauk lu mana? Standby. Mana sauk tadi? Ni gemang. Ni kita tak ripu. Ni gemang. Kasar. Sauk standby. Oh. Imam. Cair. Cepat dia. Besar. Gemang. Cepat sok. Ni serius punya kerja Alhamdulillah. Mantap Gemang naik. Dia potong tangkona
Dia lompat. Ni juga yang kecil ni. Dia potong tang corner. Ni baru berbibir minyak. Asal main game ni potong tang corner. Hai. Betul lah pot kau Oi, ni sedap saiz. Mantap. Fish on lagi. Uish. Alamak ai. Kelang kabut. Alamak, kau nak tahu. Oh. Mantap. Ya. Usat ke? Usat. Ada lah. Boleh lah. Uncle lepas tidur lah bawa gasak kan. Okay guys, sekarang pukul 3. Update pukul 3. Kita diserang oleh Gemang. Alhamdulillah, air pun ada, arus dah balik. So kita tengoklah apa next hasil malam ni. 9 ye. MJ. Mantap lah MJ naik. Udah hidup tu aku kopek MJ naik what? Spesies target dekat rakit Amir kita dah dapat. Mantap lah MJ man. Dia dah ni. Fish on. Tengok Dil. Duri. Ikan wajib. Boleh lah buat kumpul-kumpul. Aku tidur dulu Dil. Sekarang pukul 4.30. So aku plan aku nak tidur je dalam 3 ataupun 4 jam. Lepas tu kita bangun dalam pukul 8 ke pukul 9. Sebab kita besok balik pukul 12.30 hari. So kita tidur kejap lah. Selamat malam. Hi guys, good morning. So kita nak bangun pukul 8 tadi, tapi terlajak pukul 10. So kita tengok lah, kita mancing apa hasil pagi ni. Lepas tu jom kita buat breakfast sekejap. Kita buat kopi. So kita buat kopi sekejap. Kapal api. Sebab aku tak set up untuk breakfast untuk trip kali ni. Mungkin kita terus lunch lah dekat darat nanti. Senang. Sebab kita turun pukul 12 kan. Ni dah pukul 10. Kita minum kopi dulu. Lepas tu kita cari hasil pagi ni. Umpan pun dah nak habis lah ni. Tapi okey lah kan. Tak membazir masak air. Okay guys, update. So pagi ni tak ada apa-apa hasil yang dapat kita naikkan. Cuma pagi tadi lah ada belukang. Tapi kita dah buang. Alamak, tak sempat nak ambil gambar, tak sempat nak ambil video. So suka aku ingatkan, sebelum korang turun rakit, pastikan rakit ni bersih. Korang naik bersih, rakit ni kau turun pun mesti kena bersih. So kita kemas-kemas. Kejap lagi kita tunjuk lah apa hasil kita dekat rakit Amir Pulau dekat area Tanjung Surat. Okay guys, kita dah siap-siap kemas. So inilah first trip kita dekat rakit Amir Pulau. Sebelum aku tunjuk hasil, kita nak interview lah siapa player yang ikut aku hari ni. Del, macam mana Del? Rakit Amir? Terbaik. Fasiliti dia pun baik. Dia punya hasil nanti lagi kita tengok lah. Okay, right. Nazrin? First dah macam mancing depan rumah. Serius cakap, dah macam mancing depan rumah. Dia punya selesa. Yang kedua, tak tahu lah nak kata mancing rakit ke mancing kolam ni. Kan? Memang pecah tong lah. Tapi hari ni kau perform Boleh lah bang. Mam, hey, the big champion in the rakit Amir Pulau. Macam mana Mam? Alhamdulillah, rakit ni mantap Air direct, current pun direct. Ya, hasil lagi lah, jangan cakap, memang padu. Berdet. Berdet. Yeah, walk back. Okay. Macam mana rakit? Dia kena datang lah boleh rasa dia punya feel dia. Kan? So selain Sisik Kumpau punya video, kau boleh tengok video walk back juga dekat rakit ni. So inilah hasil dekat rakit Amir Pulau. Okay, kita ada 2 ikan. Sebab semalam kita ada boating dan rakit. So kita tunjuk rakit dululah. So ini hasil untuk rakit. Kita ada talang, ikan wajib, kerapu hybrid, unga ada 2. Ni Gemang. Ini adalah spesies target kita sebenarnya, MJ. Lepas tu yang aku pelik dekat rakit ni ada ni kerapu panau. Banyak gila. Kerapu banyak lah dekat sini. So ni hasil kita naik boat pula. Semalam tadi kan kita dapat bantal mas. So korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Kumpau TV supaya kau dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Kumpau, hey.